siap baling cincin. PEMPENGARUH kecewa, staf kedai emas beri layanan buruk. Ingat tak ada duit. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Usahawan yang juga pempengaruh kecewa selepas berdepan dengan layanan kurang memuaskan ketika mengunjungi sebuah kedai emas baru-baru ini. Dia yang dikenali Syed Muhammad Shah Hasif atau Prince Syed berkata, tujuannya membeli barang kemas adalah sebagai hadiah buat isteri tercinta, Fatin Syazwani Ishak, sempena Aidilfitri yang bakal tiba. Menerusi video yang dikongsi di TikTok, beliau mendakwa sudah memperuntukkan hampir RM90,000 untuk membeli set barang kemas tersebut. Menyesal aku datang sini hari ini, padahal hari ini aku bajet hampir RM90,000 untuk shopping set-set emas untuk isteri aku buat raya. Kali ni sebab wife berkenan nak cari desain bunga-bunga pula. Baru tanya pasal cincin tapi layanan macam hampa. Kurang ejar. Kenapa? Kau tengok aku pakai simple macam ni, kau ingat aku tak ada duit ke? Staf perempuan tu memang silaplah buat customer macam aku ni teruk macam ni, luahnya.